Mengapakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut umur 40 tahun di dalam Al-Quran untuk memohon doa kepadanya agar istiqamah dalam bersyukur, mengerjakan amal soleh dan bertaubat? Mengapa umur 40 dan bukan 30 tahun? Setelah ia besar sampai ke peringkat dewasa yang sempurna kekuatannya dan sampai ke peringkat umur 40 tahun, berdoalah ia dengan berkata, "Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai, dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam yang tunduk patuh kepadamu." Surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Para ulama dalam menjelaskan ayat ini tentang mengapakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu bahawa umur 40 tahun adalah waktu untuk berdoa kepadanya adalah kerana umur itu adalah waktu yang terbaik dalam kematangan umur manusia dari segi akal fikiran dan fizikal. Apabila sudah mencapai kesempurnaan akal, maka manusia itu sudah mampu untuk berfikir dengan baik dan mampu untuk memahami siapa dirinya serta mampu untuk membuat keputusan dengan baik terhadap masalah yang dihadapinya serta mampu berfikir untuk memilih mana satu perbuatan yang baik dan juga buruk. Begitulah juga kita sebagai orang Islam, apabila kita telah menjejak umur 40 tahun, kita sudah matang dan lebih memahami tentang hidup di dunia ini bahawa ia adalah sementara dan kita perlu memikirkan tentang akhirat, dan sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk berdoa kepadanya agar dikurniakan hidayah dalam beribadah. Di samping itu juga umur 40 tahun menjadi peringatan kepada kita semua bahawa kita sedang memasuki fasa umur yang seterusnya yang lebih tua dan badan kita pun tidak lagi kuat seperti dulu. Sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk berdoa dalam umur 40 tahun ketika kekuatan fizikal sudah sempurna supaya kita sentiasa bersedia dalam menghadapi waktu yang seterusnya yang lebih mencabar agar istiqamah dalam beribadah dan bertaubat kepadanya. Untuk pengetahuan semua juga bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada umur 40 tahun yang menandakan umur 40 tahun adalah waktu yang baik dalam kematangan akal fikiran dan juga iman dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau bagaimanapun sahabat semua, untuk seseorang itu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu umur 40 tahun. Berapa saja umur kita boleh kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana ayat Al-Quran ini ditujukan kepada mereka yang berumur 40 tahun sebagai peringatan untuk kembali dan istiqamah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana umur 40 tahun adalah puncak kematangan berfikir manusia dan kesempurnaan kekuatan fizikal. Oleh itu, sahabat semua yang sudah berumur 40 tahun, bacalah doa ini agar kita istiqamah dalam beribadah dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkanlah perkara yang dilarangnya supaya kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah.